Jadi aset yang tuan-puan pegang ni tidak selama-lamanya yang harga hari ini. Okey, contohnya kalau katakan tuan-puan pegang 5 dinar hari ini, 5 dinar di tangan saya hari ini adalah RM12,500 tuan-puan. RM12,500 walaupun saya dah gunakan duit saya untuk dapatkan 5 dinar ini, tapi ke depannya dia bukanlah RM12,500. Asalnya saya dapatkan ini pada 2 tahun yang lalu tuan-puan, ketika harga RM380. Kalau tuan-puan kali-kali balik RM380 tak sampai pun RM8,000 tuan-puan. 5 dinar ini di tangan saya tak sampai pun RM8,000. Sekarang telah menjadi RM12,500. Bila harga emas naik, dia tetap di tangan saya dan harga emas ni akan meningkat lagi dan lagi. Selagi mana saya tak jual, itulah nilai yang saya akan genggam. So, begitulah juga tuan-puan, emas-emas yang tuan-puan simpan, andai kata tuan-puan tak jual lagi, maka itulah yang akan memberikan tuan-puan keuntungan lagi lama peram, lagi banyak yang tuan-puan boleh dapat. So, buat apa fikir-fikir lagi? Mulakan sekarang, mulakan simpanan emas di Public Gold, bimbingan Dr. Akilah.